Saya, Siti Rodia, kru TV PSS SMK Sri Mahkota ingin membuat liputan khas sempena Majlis Ribut Raya Peringkat Sekolah pada tahun 2026. Tujuan utama majlis ini didirikan bukan sahaja untuk meraihkan ukhuwah dalam kalangan warga sekolah, malah ia menjadi wadah untuk kita menyemai semangat perpaduan dan meraihkan kepelbagaian budaya dalam kalangan suasana yang penuh harmoni. Mari kita saksikan. Okey, cikgu, hari ni saya nak tanya cikgu beberapa kuih raya Okey, ni kuih apa? Ni kuih suji. Ya, betul. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni? Kuih kapet. Ya, betul. Okey, last Okey, yang ni? Senang je. Sarang semua. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Awak, kenapa ni? Saya nak tanya boleh? Boleh. Ini kuih raya. Nanti saya bagi awak gambar. Awak teka tau, ni kuih apa? Boleh. Okey, pegang ni. Apa kuih yang ada dalam gambar? Saya rasa ini kuih konflik madu. Kuih apa? Konflik madu. Konflik madu? Betul. Hari saya nak tanya korang beberapa teka-teki kuih raya Okey, yang ni kuih apa? Kuih tak nenas. Kuih apa? Tak nenas. Okey, betul. Okey, sikit. Okey, yang ni kuih? Kuih apa? Melantin ke? Betul. Okey, last. Okey, last ni. Kuih apa ni? Kuih siput. Ya, betul. Terima kasih. Awak? Saya nak tanya boleh? Boleh. Ini kuis kuih raya. Saya bagi awak gambar, nanti awak teka ni kuih apa. Okey? Ni kuih apa? Sarang semut. Salah. Awak? Saya nak tanya kuis boleh? Boleh. Saya bagi awak gambar. Awak teka tau. Ni teka kuih raya apa? Okey. Nah, pegang. Okey. Ini kuih raya apa? Ni kuih tak apa? Tak nenas. Tak apa? Tak nenas. Tanya, jawab betul. Hai. Saya nak tanya boleh? Boleh. Ni kuis kuih raya, teka tau. Okey. Ini kuih apa? Kuih siput. Kuih apa? Siput. Betul.